You ni. You ada tanya rakan Ira, tak ada krip ke dekat Ira Syukri ni kak ni? Ni. Yang dekat patung warna hitam kak. You all tengok kak, cantik ke tak cantik? Tolong bagi tahu dekat Ira you all. Krip you all, pertama kali dekat kain dia, kain krip dia sendiri tu memang sangat-sangat mahal. And then tapi puas hatilah, peminat krip dia tak kisah harga, dia pay header. Okay, kain putih memang sangat mahal tapi memang comel kan. Okay, ada 10 warna, 10 design, 10 stok saja. Design baru sampai. Yang ni kak cantik doh kakak ni you all. Hitam, tudung warna purple, burgundy, Masya Allah kak ni. Okay, warna pertama kakak, warna pink, semua dapat tudung tau. Okay, dekat Ira Syukri kita akan paketkan dengan tudung. Yang ni tanah dia warna hitam. Okay, dia punya design dia pink-pink, dusty pink. Okay, yang ni all warna purple kulit manggis. Okay, warna asam boy. Tapi dia akan matchkan dengan tudung dia warna pina masak. Okay, ni warna pink sayang. Okay, warna pink. Dia akan matchkan dekat sini. Okay, pink purple sikit. Okay, ni warna asam boy you all. Masya Allah kak, tabarakallah kak ni. Lawa, janguk, puas hati, batik Kelantan. Yang ni sutera krik kan ni. You all peach colour. Okay, yang ni pink juga you all. You all nampak sama ke? Tak sama ya sayang dengan Ira Oyak. Takkan sama. Batik lukis takkan sama. Okay, ni pun asam boy juga you all. Cantik kan ni. Warna orang kaya tau. Purple macam ni lah purple orang kaya. Okay, ni warna teh susu, warna pastel kan Okay, batik krip ni you all. Satu design, satu pasang, satu warna. Belakang dia tu warna hitam. Mari kita buka warna pekat. Warna cerah sikit, warna pekat you all. Allahu Akbar. Krip kain dia memang sejuk, sedap pakai. Design dia memang sangat-sangat cantik baju. Okay, ni dia punya kain kan ni. Oh, memang lawa. Yang ni bukan batik cotton tau. Batik sutera krip. Ni batik original Kelantan kakak ni. Biasa Ira jual batik cotton whisker design krip. Yang ni kain krip ori kakak ni. Harga dia ada less. Harga dia ada agak offer. Of course tidak murah, Ira bagi tahu awal-awal kan Kalau batik krip tidak murah sayang. Proses dia sangat lambat. Kain putih dia sangat-sangat mahal. Sebab tu jarang orang jual you all. Ira nak buka dua warna. Satu kuning telur. Satu warna ni. Warna orang kaya. Purple asam boy. Tudung warna Penang masak kak. You tengok ni. Kan? Allahu Akbar. Comel macam mana kan Tudung pula bawah nama satu Ira Syukri kan You all tengok video ni kakak ada 10 stok limited saja. Terus masuk order. Okay, siapa yang berkenan terus masuk order. Nak order online. Okay, boleh komen nak warna apa. Kalau you all nak walk in dekat Ira Syukri di mana? Jalan Tanjung Cak, Kota Baru, Kelantan. Butik buka hari-hari sayang pukul 9 sampai 6.30 setiap hari. Jemput singgah, okay?